Berjalan ke Tuhan yang paling pada makhluk takkan sampai. Dalil dia terang tu hadis sahih Isra wal Mi'raj. Nabi berjalan nak menuju ke Tuhan ada berpaling kan. Pandangan panggilan tu Nabi paling tidak, jawab tidak, paling tidak. Ya Muhammad anzilni ashalu. Alumma ya Muhammad anzilni ashalu. Ya Muhammad berhentilah sebentar aku nak tanya. Rasulullah paling tak jawab, tak. Ditanya Jibril siapa tu? Dia menjawab itulah panggilan dunia, itu panggilan Yahudi, itu panggilan Nasara. Kalau kau paling habislah umat kau. Tak paling pun terbagi menyantan. Kalau paling tak berjadi. Bermakna nak berjalan ke hadrat Tuhan, kalbi kita jangan ada terpaling, jangan ada insiraf. Dia terpaling dia habis tadi. Bulat. Sebab dia kata iman umar la yakunu mutakammila hatta yarana an-nas kal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam unta. Tahu macam unta. Kita tengok unta dia rasa apa tak? Tak ada. Kita tengok lembu ke bawah dia rasa apa tak? Tak ada apa. Kita pakai baju cantik ke, baju terbalik ke, apa tak ada. Sebab apa? Sebab apa tak ada rasa tak? Sebab dia tak ada dalam hati kita. Benda yang besar dia akan duduk di kalbi. Sebab ada kalbi jangan letak melainkan dia Allah tak dia tu. Yang putus. Itu tempat dia untuk membesar-besarkan dia, mengagung-agungkan dia. Letak benda lain dia kan habis. Kita nak tahu benda apa yang kita besar, semayang. Doakan. Sebab semayang kan apa yang datang tu yang dia besar. Puh nampak kerja dia tu yang dia besar. Puh nampak tu nampak dia besar. Kalau betul dia besarkan Tuhan, hati tum. Dia angkat dia takbir tu mi'raj. Bukan mi'raj macam Nabi tu kan. Mi'raj tu mana urujul qalbi ila Allah. Hati tu uruj naik terus menghadap tawajuh kepada Ta'ala sesuai dengan dia kata wajjah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Bertepat